Hai, selamat datang ke Sasa Channel. Untuk minggu kedua ni saya nak bawa belanja bulanan RM100. Lepas tu belanja untuk minggu kedua RM150. Jadi total untuk minggu ni sebanyak RM250. Untuk yang baru yang tak tahu, RM100 belanja bulanan ni biasanya saya akan beli beras 20kg. Selebihnya saya akan beli susu, tepung atau apa-apa yang saya perlu. Okey, jom kita ke BS Fresh Mart. Apa-apa barang yang korang nak, saya ada letak link dekat bawah. Dan jom ke BS. Ini dia belanja bulanan. Saya beli beras 20kg. Lepas tu nanti adalah susu. Lepas tu kan, kalau belanja mingguan tu barang basah sebanyak RM150. Setiap minggu saya akan beli barang basah ni fresh. Jadi lauk tu tak adalah lama sangat dia perap dekat peti. Jadi cukup seminggu habis lauk. Okey. Dan ni beli biskut macam biasa. Tiba-tiba si Ariel ni nak extra jos, jadi belilah dengan Maggi. Bukan Maggi ni apa, Guardiannya 2 freezer. Dan tengok seterusnya saya beli apa. Jom tengok sampai habis. Okay. Oh, berteranggu lah. Tak mahu nak beli barang ni. Oh, troli ni kecil sangat. Kita bila sana. Jom. Ayam lagi boleh? Okay. Ya. Dah. Ambil. Berapa? 1, 2. Dah, okey ni. Dah. Aduh. Saya terbeli barang dekat BS. Total semua sekali sebanyak RM230.95 sebab dia bercampur barang mingguan dan barang bulanan. Dia ada baki lagi. Saya review dekat sini je lah ya makanannya, sebab balik rumah dah tak sempat packing semua masuk dalam peti nak cepat. Lepas tu jom kita singgah ke Eco Shop. Mana? Awak je yang makan kat rumah. Ni gerai ya. Mana ni? Win ke Gensu? Gensu lah. Mari kita cek baki untuk minggu kedua ni dekat BS Fresh Mart tadi. Okey, ni resipnya panjang. Okey, total dekat situ sebanyak RM230.95. Jadi lepas tu dekat Eco Shop sebanyak RM26.40. Mari kita total dulu. Dekat sini total sebanyak RM257.35. Jadi ada over budget sebanyak RM7.35. Tadi saya guna duit yang ada dekat dalam dompet tu, celah-celah tu, dapatlah bayar. Jadi untuk minggu kedua ni tak ada baki, semua saya habis guna. Tak apa, asalkan tak terlebih beli barang yang melampau-lampau tu. Contoh kita bajet 150 tapi kita beli barang sebanyak 200. Itu contoh. Dah terlebih RM50. Tu banyak tu. Kalau lebih RM7, RM10 tu okey lagi. Boleh terima. Okey.
Untuk minggu ni RM250 tadi dah habis guna. Lepas tu terlebih RM7.35 over budget. Tak apalah, untuk minggu depan semoga tak over budget. Tak apalah kan, sebab barang mahal sekarang. Tak lama lagi bulan 4 EcoShop naik harga. Jadi macam mana lah masa depan kita dengan gaji yang sikit ni. Dekat sini ada Seeking Fun. Tak apalah, lain kali lah kot saya isi. Okay, korang jangan lupa share, like dan subscribe. Thanks for watching. Bye.